Berita tergempar di hari ketiga raya 2 April 2025, harga emas sekali lagi mencatatkan kepadas yang tertinggi dalam sejarah dan kemungkinan akan meningkat dengan lebih tinggi lagi. Apakah punca kenaikan harga emas? Yang pertama, kerana Trump akan mengumumkan dasar baru yang dikenali sebagai Hari Pembebasan, yang mana mereka akan mengenakan taraf yang tinggi terhadap barangan import bagi mengurangkan kebergantungan Amerika Syarikat terhadap negara luar yang boleh menyebabkan barangan semakin naik, inflasi melonjak dan pasaran global menjadi tidak stabil. Faktor kedua yang menyebabkan harga emas semakin meningkat adalah disebabkan oleh ancaman perang oleh Trump pada 31 Mac 2025, yang mana Trump telah mengeluarkan satu kenyataan mereka akan mengebom Iran jika rundingan nuklear gagal, dan jika serangan ini berlaku, ia akan mencetuskan ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah. Dan ini akan memberikan tekanan kepada pasaran saham, pasaran minyak dan ekonomi global secara keseluruhannya. Dan sebab yang ketiga, dalam keadaan ekonomi dan geopolitik yang semakin tidak menentu, pelabur mula beralih arah kepada aset yang lebih selamat, iaitu aset emas. Ini adalah faktor kenaikan harga emas sekarang dan kemungkinan harga emas akan melonjak kepada yang lebih tinggi. Jadi untuk tuan-puan, jangan bertangguh lagi untuk mulakan simpanan emas. Jika tuan-puan ada wang tunai yang memang tidak digunakan dalam jangka masa yang singkat, terus alihkan sahaja kepada bentuk aset emas yang mana lebih kukuh nilainya dan confirm harganya akan terus meningkat naik. Walaupun sekarang kita tengok harga emas semakin mahal, tapi di Public Gold kita boleh menabung mengikut bajet berapa yang kita ada. Serendah RM100 sahaja, kita dah boleh menabung emas di akaun Public Gold. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh isi back video di bawah atau klik sahaja profil Auni Ismail untuk saya bantu tuan-puan mulakan tabungan emas bersama Public Gold.